Hai, salam sejahtera, salam ceria bersama anda. Saya Effendi Hussein daripada www.hyperpenpage.com. Ingin memberikan anda satu video di mana saya akan mendedahkan bagaimana untuk anda memulakan aktiviti promosi anda. Jadi sepanjang 36 jam yang lalu, saya telah pun menerima email bertalu-talu, sehingga 500 email yang mana ianya hampir mustahil untuk saya reply satu persatu. Jadi berdasarkan soalan-soalan yang saya terima tersebut, yang kebanyakannya bertanya bagaimana saya nak mula, saya dah daftar, jadi saya nak buat apa. Kemudian ada yang bertanya macam mana, tolong bantu saya tak faham. Walaupun sebenarnya dalam laporan tersebut saya telah mendedahkan satu persatu, secara details A to Z, step by step, dan sepatutnya anda boleh memahaminya dengan mudah. Walau bagaimanapun, saya berbesar hati untuk memberikan satu video supaya anda dapat melihat dengan lebih jelas bagaimana anda boleh memulakan buat duit di internet melalui cabaran PPL Hyper Fanpage yang saya anjurkan ketika ini. Alright, kita akan mulakan. Pertama sekali, apabila anda telah mendaftar, anda seharusnya menerima link affiliate anda. Jadi dalam contoh ini, saya telah pun mendaftar sebagai agent affiliate, yang mana saya mempunyai ID secret ini. Ini bererti secret adalah merujuk kepada saya, Muhammad Effendi. Jadi sistem akan secara automatiknya akan memberikan satu pautan link ID anda khusus untuk anda, yang mana ianya berbeza-beza di antara satu sama yang lain. Baiklah, apabila anda telah pun menerima link tersebut, jadi apa sebenarnya link ini? Link ini adalah sebenarnya uh, merupakan pengenalan anda ataupun ID anda, supaya sistem dapat melakukan tracking ataupun mengesan sekiranya berlaku komisen, kemasukan komisen, anda akan menerima komisen yang sepatutnya. Baiklah, seterusnya apa yang anda kena buat? Yang pertama sekali, anda klik untuk uji link affiliate anda. Apabila anda klik saja di sana, anda boleh lihat paparan www.hyperfanpage.com/index.html. Ini bererti link anda telah pun berfungsi dengan baik. Jadi ianya mudah saja. Apabila anda telah memastikan link anda telah berfungsi dengan baik, anda cuma kopikan link tersebut, tekan kepada right click dan anda kopikan, kemudian anda lakukanlah promosi di mana-mana saja, contohnya di wall post, di event, ataupun di PM, ataupun di mana-mana saja, di forum ataupun blog. Anda boleh rujuk semula laporan yang saya berikan kepada anda, dan anda just ikut saja macam mana teknik-teknik yang promosi saya ajarkan kepada anda. Jadi sebaik saja anda mempromosikan link affiliate tersebut, dan katakanlah ada rakan-rakan anda yang klik pada pautan anda ini, jadi sistem akan terus membawa rakan anda tersebut ke halaman utama hyperfanpage.com. Jadi pelawat anda ataupun rakan anda tadi boleh memilih untuk memasukkan nama dan alamat email mereka, supaya mereka juga untuk dapat menerima laporan percuma yang saya berikan ini. Jadi apabila mereka telah mengisikan nama dan alamat ini, mereka akan melalui proses seperti mana yang telah anda lalui sebelum ini. Jadi saya tak perlu menceritakan tentang panjang lebar di sini, kerana saya pasti anda dah tahu apakah email-email pengesahan dan sebagainya. Jadi apabila subscriber anda telah pun mendaftarkan nama dan alamat email ini, sistem akan automatically mengesan bahawa terdapat kemasukan seseorang melalui link affiliate anda. Justru sistem pintar ini akan mengesan bahawa anda
seharusnya dapat diberikan komisen. Saya ingin ingatkan kepada anda bahawa komisen yang terjana di ruangan ini, iaitu rekod jualan verified ini, bermaksud rakan anda telah pun mengisikan nama dan alamat di ruangan ini. Ianya bukan komisen, bukan dikira berdasarkan klik. Kalau anda lihat di sini, klik adalah maksudnya berapa banyak klik yang telah diklik pada pautan anda. Itu belum lagi menyebabkan anda menerima komisen, kerana komisen berdasarkan kepada kemasukan nama dan alamat pelawat ataupun rakan anda di ruangan ini. Barulah komisen akan mula dijana. Jadi anda boleh dapat melihat kemasukan komisen tersebut di ruangan verified. Jadi saya harap penerangan tu jelas. Sebelum saya menerangkan satu persatu, seterusnya saya akan terangkan bahawa saya ingin pastikan bahawa sebarang komisen bukan berdasarkan klik. Ianya berdasarkan kemasukan nama dan email untuk mendapatkan laporan percuma tersebut. Dalam contoh ini terdapat 6 orang yang telah pun memasukkan nama dan alamat email mereka untuk mereka. Jadi secara automatiknya sistem akan mengesan bahawa kemasukan tadi adalah dari link affiliate saya. Jadi saya akan menerima komisen tersebut, bukan berdasarkan jumlah klik. Alright, itu jelas. Rekod jualan anda pending, anda boleh abaikan ruangan ini. Ianya untuk cabaran PPL ini, ianya tidak berfungsi sama sekali. Ianya hanya berlaku untuk cabaran yang lain. Maksud saya program PPS, maksud saya abaikan. Ia tidak berkaitan untuk PPL ini. Jadi yang pentingnya verified dan juga paid. Paid bermaksud apabila tamatnya tempoh cabaran PPL ini, saya sebagai admin akan mengumpulkan segala maklumat, data komisen, dan biasanya pembayaran komisen akan dilakukan dalam tempoh sebulan ataupun sekurang-kurangnya hujung bulan. Jadi apabila saya telah menyemak rekod anda, okey, paling anda boleh lihat di sini minimum payout ialah 10. Maksudnya mereka yang melebihi daripada nilai RM10 layak menerima komisen. Jadi dalam contoh ini, sekiranya RM6 ini tidak membolehkan lagi saya menerima komisen tersebut. Jadi apabila katakanlah contoh ada RM10 di sini, so anda layak akan dianugerahkan komisen. Apabila saya telah mengesahkan pembayaran anda, saya akan melakukan pembayaran, dan anda boleh melihat nilai anda tersebut akan berada di sini. Satu maklumat email akan dihantarkan kepada anda memberitahu bahawa saya telah pun memberikan bayaran dan melakukan bank in ke akaun anda. Jadi mudah saja. Jadi saya harap pendedahan itu agak jelas, dan saya pun tak pasti sama ada anda masih tak boleh lagi, sebab saya rasakan ini sangat mudah saja. Okey, anda boleh faham dengan mudah saja penerangan tadi. Kalau anda tak faham juga, anda boleh tonton semula video ini dan fahamkannya semula, kerana ini sangat mudah. Tak ada apa yang begitu rumit. Okey, jadi sekali lagi untuk maklumat anda, pembayaran komisen kepada keseluruhan ejen-ejen affiliate yang berjaya akan mula dibayar di dalam tempoh sebulan dari tarikh tamatnya PPL ini. Kalau katakan PPL ini tamat dalam tempoh 48 jam, pembayaran komisen akan berlangsung 30 hari kemudiannya. Jadi pada ketika itu semua ejen-ejen affiliate yang telah berjaya mengatasi nilai payout
RM10 ini yang seperti mana saya telah tetapkan, maka anda layak menerima komisen. Baiklah, itu saja daripada saya. Sekiranya anda memerlukan apa-apa persoalan, anda boleh cuba majukan. Dan video yang saya terangkan ini telah merangkumi banyak persoalan-persoalan yang saya terima, dan ianya biasanya melibatkan persoalan yang biasa, yang common saja, dan saya telah terangkan semuanya dalam video ni secara detail.